Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan kebakaran besar yang melanda wilayah Israel. Api marak membakar kawasan perumahan, ladang, malah hutan-hutan yang dulunya hijau kini bertukar menjadi abu. Tapi persoalannya, adakah ini sekadar bencana alam? Atau satu petanda? Adakah ini balasan dunia terhadap apa yang berlaku di bumi Palestin? Jom kita bongkar bersama. Beberapa minggu lalu, laporan media antarabangsa mula menyiarkan visual api yang menjulang tinggi di kawasan tengah dan utara Israel. Cuaca panas ekstrim dan angin kencang mempercepatkan penyebaran api, menyebabkan pihak bomba bertungkus lumus mengawal keadaan. Penduduk terpaksa dipindahkan segera, sekolah ditutup dan puluhan rumah musnah dalam sekelip mata. Kejadian ini bukan yang pertama, tetapi kali ini lebih besar, lebih dahsyat dan berlaku dalam masa yang amat sensitif. Menariknya, reaksi dunia kali ini agak berbeza. Ramai netizen dari seluruh dunia tidak menyuarakan simpati seperti biasa. Malah, media sosial dibanjiri dengan komen-komen yang menyebut inilah balasan dunia, Allah Maha Adil, dan baru rasa sedikit, ada juga yang mengaitkan kebakaran ini sebagai petanda kemurkaan Tuhan terhadap kezaliman yang berlaku di Gaza dan Tebing Barat. Tetapi, bolehkah kita benar-benar kaitkan kejadian ini dengan balasan? Dalam Islam, kita percaya bahawa setiap perbuatan ada balasannya. Jika tidak di akhirat, maka di dunia. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25, dan takutlah kamu akan satu bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ramai ulama menyebut bahawa kadangkala bencana dunia ini adalah bentuk peringatan atau hukuman yang Allah turunkan. Namun begitu, kita juga diajar untuk tidak cepat menilai sesuatu musibah sebagai tanda murka Allah, kerana hanya Dia yang Maha mengetahui hikmah di sebalik segalanya. Tapi yang peliknya, kebakaran besar ini berlaku dalam masa yang sama dengan penderitaan rakyat Palestin yang semakin meruncing. Hospital diserang, anak kecil terbunuh, dan dunia masih membisu. Tiba-tiba, negara yang selama ini bersikap agresif pula dilanda musibah. Ironik, bukan? Lebih pelik, kebakaran berlaku berhampiran kawasan sensitif milik tentera Israel, termasuk depot simpanan senjata. Ada yang percaya ini bukan sekadar cuaca panas. Ada unsur ketentuan Tuhan yang sedang berlaku. Dunia kini diambang akhir zaman. Musibah datang bertimpa-timpa. Persoalannya, adakah kita akan terus leka atau ambil iktibar? Jangan lupa subscribe, like dan share video ini agar lebih ramai yang terbuka mata. Ingat, doa orang teraniaya itu senjata paling dahsyat dalam dunia yang penuh kezaliman ini.